Kelab EPL Aston Villa telah pun dinobatkan sebagai Champions of Europa selepas mengalahkan kelab Jerman Freiburg pada awal pagi tadi. Jom kita sembang sikit game final Europa ni. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Satu persembahan final yang sangat-sangat solid daripada Aston Villa. Boleh kata nampak level lain lah antara kelab EPL dengan kelab Bundesliga. Freiburg sekarang pun dekat Bundesliga nombor 7. So tak pelik sangat lah bila kena bantai sampai 3-0 ni. Tapi gol pertama daripada Tielemans memang aku sangat-sangat puji. Cantik gila. Teknik dia memang betul-betul on point. Okay. Sebab apa? Dia bukan buat half volley tau. Dia memang buat full volley. Okey, bola jauh Bola daripada melangit sampai kat dia, tak perlu nak sentuh ground dulu pun dia dah boleh angkat. Dan shooting tu memang sangat-sangat padu. Ui, sedap tengok. Tapi aku rasa gol yang meranapkan mentaliti pemain-pemain Freiburg adalah gol yang kedua. Sebab apa? Gol ni berlaku sebelum half time. Kau boleh tengok dekat situ yang pemain-pemain Freiburg memang dah main very very defensif. Semua orang ada dalam kotak penalti cuba untuk biarkan defisit gol tu hanya 1-0 sahaja dekat half time, tapi kita dapat gol yang cantik daripada Buendia. Buendia ni kita tahulah kadang-kadang dia punya shooting tu memang menjadi, dan malam tadi ataupun awal pagi tadi satu lagi gol cantik daripada Aston Villa, kali ini menerusi Buendia. So in the end, Aston Villa menang 3-0 sekaligus layak menjadi juara Europa. Tahniah aku ucapkan kepada Unai Emery yang dikenali sebagai the master of Europa. Dia ni kalau masuk Europa final je confirm menang. Kecuali satu je lah. Dengan kelab ni. Kelab yang ni memang tak pernah menang pun kejuaraan Eropah kan. Tapi waktu tu lawan dengan Chelsea lah, lawan dengan Eden Hazard semua tu. So payahlah nak menang. Okay. Tapi yang lain, dia menang dengan Sevilla, dia menang dengan Villarreal, dia menang dengan Aston Villa. Apa pengajaran dia kat sini? Kalau ada nama Villa dekat dalam kelab tu, Unai Emery boleh menang. Kalau nama Arsenal ni Villarsenal ke, dah menang dah dulu. Tapi sebab nama lain kan. So apa-apa pun, Unai Emery, Europa, jangan buat main. Dengan kemenangan ini, Tammy Abraham, pemain Aston Villa sekarang menjadi player kedua dalam sejarah yang menang ketiga-tiga Piala Eropah. Player pertama siapa? Emerson Palmieri, pun pemain Chelsea juga. Manager pertama siapa? Jose Mourinho, pun ada kaitan dengan Chelsea juga. Tapi Tammy Abraham ni, kira power lah ni, dapat menang ketiga-tiga Piala Eropah. Cakap pasal tiga, ni seorang lagi player yang bermain di European Final untuk 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama, kecewa. Dortmund kalah dengan Real Madrid. Yang kedua, menang dengan Chelsea dalam Conference League tahun lepas. Dan yang ketiga, baru je awal pagi tadi, menang pula dengan Aston Villa. Ya, Jadon Sancho ni, kalau kau tanya aku, sebelum season lepas habis, memang aku okey je kalau dia stay. Okay? Tapi dia yang nak gaji mahal kan. Weh, kalau dapat Sancho daripada Garnacho, memang lagi elok lah Chelsea season ni. Bila Aston Villa jadi juara Europa, ada benda menarik yang boleh berlaku dalam EPL. Kalau Aston Villa finish dekat nombor 5, nombor 6 pun boleh masuk UCL juga. So terbuka kepada kelab-kelab macam Bournemouth, macam Brighton, macam Brentford. Chelsea tak dapat dah. Itulah main-main sangat. Sampai kau kalah 6 kali berturut-turut, macam mana nak masuk UCL ni kan? So fan-fan Chelsea terpaksalah berputih mata. Tapi boleh jadi antara kelab-kelab yang aku sebut tadi bakal mencipta sejarah boleh masuk UCL. Syaratnya Aston Villa kena nombor 5 tau. So bila aku tengok Liga EPL sekarang, table EPL sekarang, Aston Villa nombor 4. Okay, Liverpool buat hal, so dia orang nombor 5. Jadi boleh kalau Liverpool nak potong Aston Villa, so Liverpool kena menang, Aston Villa pula kena kalah. So kita tengoklah nanti kalau Aston Villa nombor 5, kelab baru mana yang akan bermain UCL. Jadi sekali lagi aku nak ucapkan tahniah kepada Aston Villa berjaya menjadi juara Europa pada season ni.